Kenapa Trump nak kenakan tarif ke atas produk-produk yang diimport dari luar Amerika? Antara sebabnya adalah untuk melindungi syarikat-syarikat yang mengeluarkan barang-barang di Amerika Syarikat. Saya bagi contoh. Dulu semasa Malaysia mengeluarkan kereta Proton, ianya agak murah kalau compare dengan kereta-kereta yang diimport andaikan dari negara Jepun atau negara Eropah. Di mana kalau kereta diimport dari luar ke dalam Malaysia, kereta ini akan dikenakan tarif yang agak tinggi. So pasal tu kalau kita compare kereta Proton dengan kereta yang diimport dari negara Jepun atau negara Eropah, kita boleh lihat bahawa kereta Proton lebih murah kalau bandingkan dengan kereta yang diimport dari luar Malaysia ke dalam Malaysia. Dan dengan kerajaan kita mengenakan tarif ke atas kereta buatan Jepun dan kereta buatan Eropah, ini menggalakkan rakyat Malaysia membeli lebih banyak kereta Proton. Dan dengan itu, kereta Proton at one time, their sales sangat memberangsangkan.